Dari cik lagi ni. Siapa suruh kat Ustaz ni kitab ni? Siapa yang bagi kitab ni kat Ustaz ni? Oh, kamu punya kitab dah sayang. Tak apa-apa. Sampai muka surat 23 ni. Okey. Masya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesempatan pada petang ni dalam waktu yang agak santai untuk mendapatkan manfaat langsung daripada Fadilatul Syekh Ashraf bin Hasanain, daripada turas peninggalan Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari qaddasallahu sirrahu, yang mana selalu beliau tekankan bahawasanya Syekh Abdul Ghani sebutkan kitab ini adalah Kitabul Wisadah, kitab yang perlu diletakkan di bawah bantal. Bukan maksudnya saja letak bawah seronok tarik ambil baca, kerana dia adalah perjalanan kerohanian seseorang. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi Sayyidina Muhammad. Kitab ini juga adalah sebagai satu talkhis kepada Ihya Ulumuddin, dan juga sebagai kesimpulan juga kepada kitab Risalah Qusyariyah, dan juga sebagai satu kesimpulan juga kepada kitab Futuhat Al-Makkiyah. Jadi seluruh daripada intipati tasawuf itu seakan-akan Syekh Saleh Ja'fari telah pun benamkan khazanah tersebut dalam kitab nama Ilhamun Nafi'. Jadi antara sebab kenapa Ustaz buka balik kitab ni selepas daripada kita pernah memulakan awal Dewan Selawat dulu dan dah khatam, adalah kerana salah seorang daripada anak murid Ustaz yang datang jauh, kerana beliau mendapat satu mimpi yang benar, iaitu beliau mendapat mimpi untuk bertemu, untuk datang, dan juga perlu dibacakan Ilhamun Nafi', sekalipun beliau tak kenal siapa Syekh Saleh dan tak tahu kitab tu ada nama kitab tersebut. Jadi kita nak teruskan lagi insya-Allah. Ustaz dah sampai tu pada muka surat 23, jadi Ustaz nak santai-santai seronok dengan Syekh Ashraf macam mana kami di Madinah dengan Mekah, sambil-sambil buka baca kitab itu habis 40 hadis dan juga sebagainya insya-Allah. Jadi akan mula daripada al-ma'na sufi di kalimah tariq. Marilah kita sama-sama bacakan hadiah umum kita Al-Fatihah kepada Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari qaddasallahu sirrahu bi sini sabil Fatihah sampai kepada Rasulullah. Rabbi bihubbi lin-nabi wa alihi Allah Allah abdil hawa bi salihin ya Allah Allah Rabbi bihubbi lin-nabi wa sahbihi Allah Allah abdil hawa bi salihin. Maka kita akan mulakan dengan tajuk, iaitu apakah pengertian makna as-sufi di sisi orang sufi berkenaan kalimah tariq, taraf, yaqaf, iaitu tariq, jalanan. Bersama sini, fadhil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in wa ba'd. قال المصنف رحمه الله مولانا الشيخ صالح الجعفري رضي الله عنه وارضاه في شرحه لرسالة القواعد في كتابه الإلهام النافع صفحة 23. المعنى الصوفي لكلمة طريق. الطاء طهر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari menyebutkan tentang satu-satu daripada huruf kalimah tariq tadi, apakah pengertiannya. Kerana tidak Allah Ta'ala meletakkan satu-satu huruf tadi, melainkan ada pengertian yang bermakna. Jadi perkataan tariq, ta, ra, ya, qaf, ta itu adalah tuhrun. Maka permulaan bagi seorang yang nak berjalan di atas jalan Allah mesti melakukan penyucian. Ayat Quran yang dibacakan sebentar tadi ialah hanya sahaja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla adalah mengenyah pergikan kekotoran daripada kalian, wahai ahlul bait. Warra'u rahmah, rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlul bait. Salib at-tariq labud an yakuna rahiman yatakhallaqu bi akhlaqillah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkataan surahnya, huruf surahnya adalah ra. Ra itu maksudnya rahmah. Seorang yang telah melakukan penyucian jiwa, Allah Ta'ala telah pun menyucikan dia, lalu perlu dipenuhi di dalam hati tersebut dengan rahmah. Maka
rahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan juga keberkatannya ke atas kalian wahai ahlul bait. والياء يقين، يقين بعطاء الله ويقين بقضاء الله ويقين ورضا بعطاء الله سبحانه وتعالى له. Adapun huruf ya selepas ta ra ya itu adalah yaqin. Dalam jalan menuju Allah mana boleh tak yakin? Masih kena yakin. Maka yakin dengan apa yang telah Allah Ta'ala tentukan baginya. Redha dengan apa jua yang telah Allah Ta'ala anugerahkan baginya. Meyakini setiap daripada apa yang telah belajar daripada rukun keimanan dan juga sebagainya. Yakin dengan janji-janji Allah. والقاف قرب من رب العالمين وليس قرب حسي وإنما هو قرب باستشعار المعية لله سبحانه وتعالى في كل شيء. قرب من رب العالمين، الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، الله محاسبي. Adapun huruf qaf daripada tariq yang terakhir adalah menunjukkan kepada makna qurbun, iaitu dekat. Ya. Jadi dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan dekat ini adalah jenis jarak, bukan dekat ini berkaitan tentang masa, tapi adalah manzilah seseorang hamba itu yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi maka mereka tadi jadi dekat dengan Allah Azza wa Jalla dek kerana sudah melakukan penyucian jiwa dan juga dipenuhi dengan rahmah kerana Nabi SAW yang paling dekat kerana baginda adalah rahmatan lil alamin, dan mereka yakin dengan janji-janji Allah. Mereka tidak pernah ragu-ragu langsung, mereka sentiasa redha dengan Allah. Maka mereka itulah yang mencapai maqam seorang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. فأساس الطريق طهر باطني وطهر ظاهري وبينهما ارتباط. الطهر الظاهري معلوم، طهارة البدن بالغسل بالوضوء بنظافة البدن، والطهر الباطني طهارة القلب من الحقد والغل والحسد والأثرة والأنانية والكبر، وكل هذه أمراض تصيب القلب، فلا بد لسالك طريق الآخرة أن يطهر قلبه مما سوى الله. Jadi historinya adalah maka asas bagi jalanan menuju pada Allah yang kita telah Syekh Saleh dedahkan itu huruf ta tadi, perlu melakukan penyucian. Bila penyucian dia melibatkan kepada penyucian batin ataupun dan juga penyucian zahir. Kedua-duanya saling berhubung kait. Maka penyucian pada zahir itu jelas seperti mana kita tahu, iaitu dengan cara seorang itu mesti berwudu baru boleh masuk bagi bertemu dengan Allah dalam solat. Demikianlah juga perlu mandi daripada mandi junub dan juga sebagainya. Sentiasa membersihkan diri pada luaran. Jadi kalau hati bagaimana? Hati lagilah kena buat penyucian. Janganlah bawa badan yang sudah bersih tapi hati yang kotor. Jadi hati tadi bila masuk bertemu dengan Allah, bawa hati yang sejahtera. Iaitu sejahtera daripada apa? Sejahtera daripada penyakit-penyakit hati yang selalu kita dengar, seperti yang ujub, seperti hasad, dengki, seperti rasa cemburu yang tidak sepatutnya, rasa tidak redha. Antara penyakit hati juga adalah berburuk sangka dengan hamba Allah sampai membawa kepada buruk sangka tadi kepada buruk sangka kepada Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi kedua-dua penyucian ini perlu dibawa menghadap ketika mana balik bertemu Rabbul Izzati, khususnya ketika dalam solat. قال سيدي أحمد زروق ابن أحمد بن محمد بن عيسى المالكي البرنسي الفاسي رضي الله تعالى عنه، المتوفى سنة 899 هجرية، يعني كان في القرن التاسع الهجري، وكان يسكن في رواق المغاربة قبل أن يرجع إلى بلاده، وهو ممن شرحوا الحكم العطائية رضي الله تبارك وتعالى. ماذا قال سيدي أحمد زروق؟ قال على قدر طهارة الظاهر والعناية بها، يعني بطهارة الظاهر يحصل الخشوع في الصلاة. كل ما يكون على طهارة في البدن، يعني تطهر البدن وتطيب البدن وتعطر البدن، تدخل في الصلاة فيحصل لك خشوع. طيب لماذا لا يحصل لك خشوع في عدم الطهارة؟ لما يكون الإنسان رائحته عرق والثوب ليس طاهر، يدخل في الصلاة فيستشعر بالنقص ويستشعر أن من حوله يعافون منه ويكرهون فعله في عدم التطهر، لكن الذي يتطهر يحصل له خشوع، لا ينشغل برائحة كريهة ولا غيره، إنما يحصل له خشوع بسبب تحسين طهارة الظاهر. فاعتنوا بطهارة الظاهر بالنظافة والتطهر والتطيب عند إقبالكم على الله سبحانه وتعالى.
Jadi kata Sayyidi Imam Ahmad Zarruq, awliya yang hebat juga, yang hidup pada kurun yang ke-9. Beliau meninggal dunia pada 899 Hijriyah. Beliau juga orang yang pernah duduk di Ruq Magharibah. Yang datang sebab tu kan Syekh Saleh duduk di Ruq Magharibah lah. Dan yang mana beliau sebelum balik kepada negara beliau, beliau juga ada berada di Azhar, tinggal di Ruq Magharibah. Beliau sebutkan apa? Beliau sebut, kadar mana kamu melakukan persiapan penyucian zahir kamu, maka dan juga perkara tersebut akan menghasilkan khusyuk kamu dalam salat. Sebab apa? Zahir ni mainkan peranan yang penting untuk membantu batin. Jadi kalau seorang itu dia pakai dengan pakaian yang baik, sebelum tu dia dah mandi, lepas tu dia dah kenakan minyak wangi, dia mengenakan pakaian yang baik, serba putih ke contoh dan sebagainya, tempat solat dia pula, dia hampak jedah bagi elok semua sebagainya, itu mewarisi khusyuk, seakan-akan dia nak segala-galanya indah untuk bertemu dengan Tuhan yang maha indah. Namun khusyuk itu tidak akan dapat dirasai kalau sekiranya seorang tadi dia tak buat preparation pada zahir. Dia tak mandi dulu, kalau dia tak berwuduk dan sebagainya, ataupun baju dia berbau, ketiak dia berbau, mulut dia berbau, lepas tu tempat yang dia nak sembah tadi penuh dengan kotoran dan juga sebagainya. Dari mana nak datang khusyuk? Maka sebab itulah keadaan luar mempengaruhi bagi hati. كلام سيدي أحمد زروق على قدر طهارة الظاهر والعناية بها يحصل الخشوع في الصلاة. انتهى كلامه، ثم يعلق مولانا الشيخ صالح الجعفري على هذا الكلام فيقول: فيطهر ثوبه وبدنه ومكانه وطعامه. مكانه يعني المكان الذي يصلي فيه أو المكان الذي يتعبد فيه، ومكانه وطعامه وشرابه ولسانه وسمعه وبصره وجميع جوارحه من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. طيب كيف أطهر الطعام؟ إني أكل حلال، هذا طهارة الطعام. طيب كذلك الشراب. طيب كيف أطهر اللسان؟ ماذا أفعل؟ أغسل اللسان ولا ماذا أفعل؟ أطهر لساني من الحرام، من الغيبة والنميمة والأثرة وسب وشتم الناس، هكذا طهارة اللسان. طيب والسمع، لا أجلس للمغتابين ولا للنمامين، سماعون للكذب أكالون للسحت، لا أسمع لكذب ولا أسمع لغيبة ولا نميمة، هكذا طهارة السمع. طهارة البصر، لا أنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وجميع الجوارح من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فتتنزل عليه رحمة الله تعالى في جميع جوارحه وثوبه وبدنه ومكانه، فيكون محاطا برحمة الله حيثما كان وأينما كان وكيفما كان. Jadi selesai sudah ungkapan daripada Sidi Ahmad Zarruq radhiyallahu anhu, tetapi Syekh Saleh sambungkan lagi dengan syarahan daripada yang Allah bukakan kepada Syekh Saleh Ja'fari, iaitu bersuci luaran itu maksudnya adalah bersih pakaian dia tadi, bermakna tidak memakai pakaian yang haram atau pakaian yang tertulis dengan benda-benda yang bukan-bukan, yang benda tak elok lah. Kan? Pakaian tersebut juga suci, bersih daripada najis. Kemudian badan pula macam tu, dan juga tempat untuk dia solat demikian juga. Dan makanan, makanlah yang halal, jangan ambil makanan-makanan yang haram. Kan? Lagi demikianlah juga dia, bagaimana dia menjagakan lisan dia. Lisan dia tadi bukan hanya dengan kayu suri, tapi lisan dia tadi dijaga daripada hina orang, celah orang. Sedap lah kata-kata orang betul-betul masuk solat. Hati rasa macam mana? Kan? Yang kamu kata tu pun makhluk Allah, pencipta makhluk yang kamu kutuk tadi tu pun adalah Al-Khaliq Allah. Kan? Demikianlah jaga lisan daripada kutuk orang ataupun mereka dusta benda-benda yang bukan-bukan kepada orang. Demikianlah juga bagaimana kamu menjaga telinga kamu. Telinga kamu jaga daripada orang yang suka mempelagar-lagarkan orang, jaga elok. Tak maulah dengar, abang tak mau dengar, minta maaf lah, macam tu. Kemudian kita jaga telinga kita. Bukan kita tak suka dengar apa isteri kita cakap, tapi kita tak suka apa isi percakapan isteri kita. Itu maksudnya. Kalau cerita bawang, saya tak mahu. Kalau cerita bab kita ni semua, jujur, insyaAllah. Baik, jadi Syekh Saleh kata, demikianlah juga jaga mata daripada benda yang haram. Dan sekalian dia beranggota tadi daripada mengundang perkara-perkara yang dimurkai Allah Azza wa Jalla.
Jadi apabila seorang itu boleh jaga macam tu, dia masuk menghadap Allah Azza wa Jalla, dia akan rasa seluruh daripada apa jua yang berada di keliling dia sedang diliputi dengan rahmat Allah di mana dia juga berada, dan apa jua dan bagaimana juga yang dia sedang nak lakukan ketika nak menghadap Allah Azza wa Jalla. ثم يذكر قوله تبارك وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت. إذا تكلمنا عن طهارة الظاهر، ثم بعد ذلك نذهب إلى الباطن. يقول الشيخ ويطهر باطنه من سوء العقائد فتتنزل على قلبه الموائد. سوء العقائد يعني إيه؟ لابد أن يظن في الله خير ويكون عنده دراسة في العقائد، دراسة صحيحة على منهج أهل السنة والجماعة. يطهر باطنه من سوء العقائد فتتنزل على قلبه الموائد. ومن الوسواس الخناس يطهر نفسه من الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى وبالاستعاذة من الوسواس الخناس فتطيب منه الأنفاس. ويطهر نفسه أيضا ومن الغفلة، يطهر نفسه من الغفلة عن عالم الغيب والشهادة. إذن الغفلة هذه يعني لا تكن من الغافلين ولا تكن مع الغافلين، ولكن كن مع الذاكرين الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى. ومن الغفلة عن عالم الغيب والشهادة توهب له دراري جواهر الإفادة يعني المعلومات. وعن الحظوظ النفسية، يطهر نفسه عن الحظوظ النفسية من الكبر والأثر إلى غير ذلك، توهب له الرتب العلية من تواضع لله رفعه. وعن حب الدنيا، الشيخ يقول في موضع آخر في هذا الكتاب يقول ومن الوبال على المريد تعلق قلبه بالدنيا. وعن حب الدنيا والمال تفتح له إلى المعارف أقفال. ومن الأنس بغير القدوس يخرج من أنس النفوس، يعني يطهر نفسه عن الأنس بغير الله سبحانه وتعالى. لابد أن يأنس بالله سبحانه وتعالى. مولانا الشيخ صالح كان بعد أن تعشى مع أسرته جلس يتسامر معهم ويضحك، وهو في طريقه إلى غرفته سمع الهاتف يقول له يا صالح ما خلقنا لهذا، إذن ما خلقنا للأنس بالناس، إنما خلقنا للأنس بالله سبحانه وتعالى. يخرج من أنس النفوس. ومن حوله وقوته ورعونته لابد تقول أنا لا شيء، وما يظن نفسه شيء من إخوانه. يدخل في حظائر قدس الحق وحضرته سبحانه وتعالى. Maka selepas selesai daripada penyucian zahir, Syekh Saleh masuk kepada bagaimana persiapan batin. Syekh Saleh memulakan dengan memetik Al-Quran, waj'alni mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku adalah orang yang diberkati di mana jua aku berada. Doa ni selalu saya ajak saya baca selepas pada salat, baca supaya kita jadi orang yang berkat. Jadi orang berkat di mana saja kita pergi pun, orang akan merasakan keberkatan dek kerana kita berada bersama. Jadi sekarang penyucian batin pula adalah benda yang utama adalah bersihkan batin daripada akidah-akidah yang salah. Janganlah bubuh akidah-akidah yang jenis letak mentajsimkan Allah, contoh itu, ataupun akidah-akidah yang boleh rosaklah ya akidah tersebut. Maka sucikan terlebih dahulu. Rasa Allah Ta'ala takkan jawab permintaan doa. Itu semua adalah buruk sangka kepada Allah. Maka bila dah cuci daripada itu juga, siapa yang buat penyucian jiwa gitu, maka dia akan rasa bagaimana diturunkan santapan kerohanian di dalam jiwa begitu banyak. Dan siapa yang buat penyucian daripada waswasil khannas, maksudnya jagalah daripada jangan ada bisikan khannas syaitan tadi, maka dia akan rasa bagaimana begitu harumnya setiap nafas dia tadi itu, kerana bernafas dia tadi adalah madad daripada Allah. Dia main semua benda-benda yang elok, yang tak sesak dada. Bukanlah main nafas daripada tiupan iblis. Wa minal ghaflah an alamil ghaib wa syahadah tuhabu lahu dararil jawahir ifadah. Kalaulah dia menyucikan daripada kelalaian seorang hamba tadi daripada rasa dipandang oleh Allah, kan?
ghaib dan juga syahadah ataupun menyaksikan, macam ta'rif bagi ihsan kan. Jadi kalaulah dia rasa sentiasa dipandang, insya-Allah dia takkan buat perangai pelik-pelik tu. Tapi bila dia lalai daripada tu, dia lupa ada kamera duduk tengok dia, dia mula buat benda pelik-pelik kan. Jadi kalau siapa yang boleh hati dia tadi dia bersihkan daripada kelalaian tersebut, maka dia akan rasa berapa banyak faedah-faedah akan turun dalam hati dia. Dan demikianlah kalau dia menyelamatkan batin dia tadi daripada hawa nafsu, maka dia akan kecapi ketinggian martabat isi Allah Azza wa Jalla. Dan sucikan batin daripada cinta dunia. Syekh Saleh ada sebut dalam kitab ni nanti, wa minal wabal 'alal murid di antara penyakit yang ada pada anak murid itu adalah apabila hatinya tertakluk dengan dunia. Duduk dengan guru tapi hati ada dunia. Kan? Susah ha? Orang lain duduk dengan dunia, ialah hati takluk dengan guru contoh gitu. Tapi dia duduk dengan guru, hati takluk dengan dunia. Tu payah. Maka dan juga harta. Kalaulah berjaya selamatkan diri daripada cinta dunia dan juga harta ini, dia akan lihat, Syekh Saleh kata, iaitu akan dibukakan penjara ma'rifah kepada dia. Maksudnya ma'rifah tu akan masuk banyak hati dia. Dan juga menyantuni selain daripada Al-Quddus tadi juga adalah antara benda yang menjadikan seorang itu tadi dia akan rasa kecelakaan di dalam jiwa dia. Jadi Syekh Saleh Ja'fari ada satu ketika lepas makan malam dengan keluarga dia, duduk lama dengan keluarga, duduk melawak, gurau apa semua. Habis-habis itu on the way beliau nak balik, beliau dengar suara menyebutkan, ya Saleh, wahai Saleh, engkau bukanlah diciptakan untuk banyak menyantuni begitu. Engkau patut banyak menyantuni Allah. Kan? Itulah bagaimana kita bagi jasad tapi hati kita bersama dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Syekh Saleh sebut dah qasidah. Araktu unsi bi ghairi wajidu atlubu unsi Allah Allah faqiru unadi Allah Allah ya Rabbi unsi qudsi. Jadi kita duduk menyembang dengan orang, badan kita dengan orang, tapi hati kita dengan Allah. Syekh Saleh ajak begitu kan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz ada sebut dalam qasidah ada, sibuk menyantuni yang beribu, lalai mengingatimu yang satu. Duhai Ghaffar, ampuni daku walau berkali ku lupakanmu. Jadi kalau hati ini tiasa menyantuni Al-Quddus, dia akan rasa bagaimana keluarnya daripada nak menyantuni nafsu-nafsu yang banyak. Kan? Rasa macam mana? Okey, contoh macam Ustaz Syafiq, beliau adalah perawat. Kan? Tapi bila beliau sedang nak duduk menyantuni Allah, menyantuni Rasulullah SAW dalam majlis selawat ni, tiba-tiba ada orang mai kata, Ustaz, lagi saya nak jumpa Ustaz kan? Lepas majlis, saya ni ada cerita sikit penyakit mesti dia. Dengar macam tu pun kalau boleh kita rasa tak mahu nak jumpa dah lepas majlis. Rasa tak mahu dah. Sebab apa ni aku tengah hindah-hindah duduk dengan majlis. Syekh Ashraf tengok lama mana Syekh Ashraf duduk malam. Syekh Ashraf bercakap 10 minit ni Ashraf tak baik. Syekh Ashraf cakap tapi sepanjang majlis duduk pegang tasbih, duduk seronok, duduk zikir, selawat. Itu kegembiraan Syekh. Kegembiraan Syekh bukan kata bab cakap. Malam Syekh tak mau cakap. Ustaz kata, Syekh kena cakap bab. Kata itu. Izam, aku datang ni sebenarnya aku seronok sangat kerohanian dalam majlis ni. Aku nak duduk majlis ni, aku nak duduk. Itu tanda dia unsul Quddus. Duduk tu rasa diri saya. Ustaz Syafiq pun tak mau duduk atas, nak duduk bawah. Syekh kata, sah. Di bawah syarib. Di bawah yang duduk di bawah ni, mereka sedang minum. Orang minum ni lagi seronok daripada orang yang tolong tuan. Kan? Malam minum yang mata ustaz nah, siapa suruh nak minum kan? Ustaz tuan yang mata. Okey, baik. Jadi di sini menceritakan apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad buatlah penyucian jiwa tu agar supaya kita kuat menyantuni Allah dan juga Rasulullah SAW. ونطهر الباطن من التنذر بغير مناجاة الباطن، يعني نطهر باطنه من التنذر بغير مناجاة الباطن، يعني الله، مناجاة الله سبحانه وتعالى. المقصود بكلمة الباطن الثانية الله سبحانه وتعالى، والأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. يجد الحب الإلهي في قلبه أجل ساكن، يعني أعظم ساكن، والحب الإلهي يكون في قلبه.
ويطهر النيات من الأغراض، طهر النيات من الأغراض يعني من الأغراض الفاسدة، خشية أن يكون العمل في انتقاض. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعمل عمل كثير والنيات فاسدة، رياء إلى غير هذا، هباء منثورا يعني زيرو، صفر، ما فيش حسنات. ويطهر النيات من الأغراض خشية أن يكون العمل في انتقاض. ويطهر الرغبات خشية أن يقع في السيئات. وأدمن القرع لباب ربك، يعني تقبل على الله سبحانه وتعالى، يا الله يا كريم يا رحيم. قالوا من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له الباب. فأدمن قرع باب ربك سبحانه وتعالى. فمدمن قرع الأبواب يوشك أن يفتح له يوما ما. بعد ذلك يتكلم الكلام الشيخ كلام عالي، هذا موجود في الحكم الجعفرية. الفقيه أخذ هذا الكلام وضعناه في الحكم الجعفرية لمولانا الشيخ صالح الجعفري. فما تيمم بالتراب إلا من فقد الماء، ما أدى بالتيمم إلا إذا فقدت الماء. وطهر صيامك. كيف طهر صيامي؟ طهر صيامي يعني كما يصوم البدن لابد أن تصوم الجوارح، هذه طهارة الصيام. يعني البدن يصوم عن الطعام والشراب، والجوارح تصوم عما يغضب الله. اللسان يصوم، العين تصوم، البدن يصوم، الجوارح تصوم. هذه الصيام. وطهر صيامك وحجك وقيامك وصلاتك وزكاتك، كل ذلك تطهره أيضا من النيات الفاسدة. وقراءتك وذكرك، طهر كل ذلك من الرياء والسمعة. وجميع أقوالك وأفعالك وأحوالك بماء طهر قدس الإخلاص، أنك تقصد بالعمل وجه الله تعالى لا غير، لا رياء ولا سمعة. طهر قدس الإخلاص النازل من مزن الشهود، مزن يعني مطر، من مزن الشهود الإلهي، حتى تحيا في جميع الصادرات منك. خلاصة الكلام: تطهر جميع الأعمال من الرياء ومن النيات الفاسدة، وتكون خالصة لوجه الكريم لا رياء ولا سمعة فيها. وحياة قلبك وحياة عملك بالإخلاص. فمن لا إيمان له فهو ميت، أو من كان ميتا فأحييناه. إذن الذي لا إخلاص في عمله فهو ميت، والذي يوجد فيه إخلاص فهو حي. أو من كان ميتا فأحييناه. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإنما يصعد الحي للميت، يعني يصعد العمل الذي فيه إخلاص. والذي ليس فيه إخلاص وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هكذا يكون سالك طريق الآخرة، يكون كالغيث، يعني كالمطر، أينما نزل نفع، بإخلاصه بصدقه بحاله. يعني مثلا أضرب لكم مثال: أستاذ نظام لما يأتي ديوان صلوات يحيي هذا المكان بمجالس العلم، بمجالس القرآن، بمجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو ينفع ولا لا ينفع؟ نافع للمجتمع ولا غير نافع؟ نافع. طيب هذا في ديوان صلوات. طيب لما يذهب إلى مصر مثلا لزيارة أهل البيت يحمل معه الزوار، يحمل هنا سيدنا الإمام الحسين، هنا السيدة زينب، هنا كذا، هنا سيدنا الموسى والعباس، هنا سيدنا أبو الحسن الشاذلي. يذهب يزور ويأتي بمعلومة عن سيدنا أبو الحسن الشاذلي، عن السيدة زينب، كذا كذا. هذا عمل نافع ولا ليس نافع؟ حتى لو ذهب إلى الحج في معية من حوله الأصدقاء وكذا، دعوته إلى الله بحاله ويطهر العمل بإخلاصه. هكذا يكون المؤمن كالغيث، أينما نزل نفع، يعني ينزل في مكان لا بد أن ينفع
من حوله، لابد أن ينفع من حوله ينفعهم، وهذا يكون ظاهر ليس بالكلام الكثير إنما بالحال قبل المقال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، آمين، وأن ينفعنا بما علمنا، آمين. وأن يزدنا علما. أذكر قرأنا هذا الكتاب، قرأنا منه فصول في بداية قبل حوالي 7 أو 8 سنين في بيت أستاذ نظام في سليبتان، وقرأناه بنية إعمار هذا المكان. فقلنا نحن نريد نعمر بيتنا ديوان صلوات، ما كان فيه ولا غرفة ولا في إنسان، فقط كان ستيل الحديد هذا وفقط. وبدأنا بنينا غرفتين هنا في دور 2، غرفة الفقير وغرفة الأستاذ نظام وبينهما باب. بعد قراءة هذا الكتاب، بعد قراءة بدأ التعمير وإلى وصل إلى ما وصل. نحن جلسنا هذه الجلسة، أنا استحضرت نية بنية إعمار الساحة في حميثرة إن شاء الله، ونجلس نفس الجلسة هذه نقرأ فيها كتاب هناك في حميثرة بإذن الله، في حميثرة سوف. ولكن نحن ختمنا عند سيدي إمام أبو حسن شاذلي، بدأنا هنا في بيت عبد الفقير مع بابا أسماء، وهنا لكن ختمنا في المقام في مقام. أنتم لابد تخدم هنا إن شاء الله، نختم بإذن الله. الله يعطينا العمر إن شاء الله. إن شاء الله. Baiklah, ya Syekh, baca taraktu unsi li ghaib. Baik, jadi yang terakhir pada petang ni adalah Syekh Saleh menyampaikan lagi kepada kita, iaitu bila kamu buat penyucian batin daripada kamu akan rasa tadi bagaimana lazatnya dengan munajat kepada batin. Batin tadi ada 2 makna. Satu, batin adalah kerohanian dalam jiwa kita, nurani kita. Tapi kedua, batin itu sendiri adalah Allah al-batin. Munajatlah kepada dia dengan cara zahir kerana dia adalah zahir, tapi munajatlah dengan batinmu kerana dialah al-batin, Allah Ta'ala al-batin. Jadi kalau kita dengar berdoa dalam tahajud pun selalu sebutkan bahawasanya Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau lah yang awal, tidak ada sebelummu satu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Dan engkau yang akhir, tidak ada selepasmu satu. Wa anta zahir laysa fawqaka syai'. Engkau adalah zahir yang tidak ada mengatasi atasmu satu pun. Wa antal batin laysa dunaka syai'. Dan engkau adalah batin yang tidak ada selepas padamu itu satu pun. Jadi nak munajat siapa lagi kalau bukan al-batin? Karena tiada lagi selepas batin itu sesuatu pun. Jadi seakan-akan akhirnya munajat kita adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seronok Syekh kata bila kita sebut dalam jiwa kita, dia sebut Allah, 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 dia terbit keluar tulisan Allah. Dan orang tahu kata bahawasanya dalam jiwa dia sedang bermunajat kepada Allah. Dia sedang memanggil-manggil Allah, dia sedang menjaga Allah. Maka orang yang macam ni dia akan dapati bahawasanya yajidul hub al-ilahi fi qalbi ajallu sakin. Kecintaan buat Allah itu terus tetap utuh, kuat, menjadi permanent resident terus dalam jiwa dia tadi. Kenapa? Terlalu suka munajat pada Allah sampai bendaling ditangkih keluar. Sebab dia sebut Allah, Allah, bendaling cemburu keluar. Kan? Jadi kalau hati kita dah sebut yang lain-lain, Allah yang keluar. Kan? Jadi kita nak sebut Allah sampai selain Allah tu keluar. Faham tak? Jadi Syekh Saleh sebutkan lagi, iaitu jangan cemari jiwa kita dengan niat-niat yang boleh mengundang padanya kerosakan pada amalan. Amalan elok tapi niat tak bagus, rosak juga. Dan juga demikianlah kita menyucikan kita punya keinginan. Kerana kita takut kita akan jatuh kepada keburukan, teringin yang ni dan juga sebagainya, benda yang tak ada faedah kepada agama, tidak ada faedah kepada jiwa, kan? Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan tunjuk amalan mereka semua, tiba-tiba runtuh habis semua amalan tadi. Kan rugi, berdebu habis semua amalan tu tadi. Rasa macam mana? Penat kami buat macam-macam, rupanya dia petik tu habis, semua hancur habis dah, kan? Jadi amalan kita jangan jadi sampai jadi debu. Seterusnya adalah teruskanlah mengetuk-ngetuk pintu, kerana yakinlah di satu masa pasti akan dibuka kepadamu
Jadi mai daripada banyak pintu. Saya mengetuk pintu Allah melalui pintu Jannah Sidi Badawi, iaitu apa dia? Inqita' amma siwa Allah, terputus daripada apa jua yang selain Allah. Saya mai jalan madih, Syekh Saleh Ja'fari kan. Syekh Saleh terus mengetuk pintu Allah tadi dengan jalan madih. Maka Syekh Saleh kata jalan yang paling pantas menyampaikan hubung kepada Allah adalah ala bil madaih. Lagi pula jalan Imam, semalam kami tengah duduk lapah lembu. Lembu tengah duduk lapah lembu dengan Syekh Ashraf. Syekh Ashraf sembelih lembu awal kan. Ustaz sembelih lembu yang dua tu kan. Waktu lampah lembu, Ustaz tengah duduk ni kat ekor. Syekh tengok ekor, Syekh kata khali balak min zil. Kata itu. Dia kata tu ekor tu. Lau tastati' an takuna zil kun zil. Kalau mampu jadi ekor, jadilah ekor. Macam Imam Ahmad Rifai kata. Kerana yang seawal-awal yang akan disembelih adalah kepala. Maksudnya nak abang kata bersembunyilah kalau boleh, jangan selalu menonjol diri sangat. Kita duk menonjol diri tu yang orang dah hentam kita macam-macam tu. Kita apabila diri kita terlalu menonjol, ramai orang kata kat kita macam. Tapi orang yang tersembunyi ni, dia ustaz lalu kalau ustaz kena hentam, followers tak kena. Kan? Follower buat gambar ustaz, buat video ustaz, tiba ustaz kena hentam. Dia yang tonjolkan kita. Dia ekor dia tak kena, kita kena. Contoh dia tu kan. Tapi alhamdulillah lah Allah pelihara daripada tarikan para ahli fitnah. Alhamdulillah. Jadi Imam Al-Rifai punya pintu apa dia? Kalau boleh sentiasalah cuba menyembunyikan diri. Kan? Cuba menyembunyikan diri. Kalau boleh jadi belakang, jadi belakang. Tu panggil tazallul. Pintu siapa? Pintu Imam Abdul Qadir Jailani. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pintu Imam Abu Hasan Syadzuli. Tinggallah daripada memilih. Kalau tak dapat, tidak perlu pilih-pilihlah apa yang telah dipilih oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau dibuka pintu satu masa kepada kamu, kamu akan rasa indahnya malam ni tahajud. Esok munajat lagi tahajud. Lama-lama jadi konsisten orang yang tahajud. Semalam Syekh Ashraf kata apa? Wasilah untuk menzahirkan rasa syukur seorang hamba itu adalah dengan bermujahadah di waktu malam bertahajud. Nabi SAW jawab nak jadi syukur tu macam tu kan. Jadi kita bangun di tengah malam, itu tanda kemuncak bagi seorang hamba nak menzahirkan rasa syukur dia, bukan hanya sekadar mulut. Jadi berdakwahlah dengan hal, bukan hanya dengan lisan. Jadi manusia ni dia tidak ketahui, sebab dia bagai hujan kata Nabi SAW. Bila bagai hujan, di mana turun akan jadi manfaat. Jadi Ustaz Syekh Ashraf bagilah contoh kan. Macam contoh Ustaz, bila Ustaz duduk di sini, Ustaz mengajar, jadi manfaat tak? Buat majlis selawat, rasa manfaat tak? Bila buat majlis sekian-sekian, rasa manfaat. Okey, katalah Ustaz Nizam diturunkan pula ke Mesir. Bila turun di Mesir, bawa orang ziarah Sidi Adawi, Sidi Abu Bakar Musi, Abu Hasan Syadzuli, dia orang. Waktu cerita di sana semua, jadi manfaat tak? Jadi manfaat juga. Jadi, lepas tu pergi haji pula. Bila pergi haji pun, tiba-tiba tak ada. CEO apa semua tak ada. Ustaz dengan Ustaz Yafiq pun semua. Tapi, kalau kita adalah hujan, kita duduk di jemaah haji pun jadi. في الباص لا ينام. الشيخ علي جماعة يقول لي في الباص تناموا؟ قلت والله أنا في الباص من القاهرة إلى حميصر، أنا أستاذ نظام يتكلم معهم بالملايو عن سيرة سيدي وحسن الشاذلي ما ينام. قال لا، لو أنتم في رحلة ما ليس فيها أستاذ نظام. لا ولا لا. Jadi kalau hujan ni diletakkan dalam bahanda, nayalah. Sebab apa? Yang tadi saya kata ustaz minta hujan tu kan. Jadi kalau anda pilih hujan ni duduk dalam duduk dalam bahanda, pakai tak tidur, pergi jalan Pemaisarak tu, Syekh Ashraf tahu macam mana apa deritanya. Derita. Duduk sebelah ustaz kata, hang tak tidur tu. Hang tak tidur, kerja pegang telefon cerita bagaimana kerohanian cerita ni. Dah kita tak boleh nak tidur dah. Sebab apa? Sebab kita rasa Allah sedang menyentuh dunia Allah. Mereka nak tidur. Tengok-tengok, mereka pun tak boleh tidur. Sebab kita duduk cerita sepanjang perjalanan dia tadi kan. Macam itulah hujan. Kan? Jadi, storynya adalah Syekh Saleh sebutkan lagi, barang siapa yang bertayamum dengan tanah hanya saja apabila beliau kehilangan air, baru cari tanah untuk bertayamum. Kalau tidak, masih lagi kita boleh menggunakan air. Dan maka cucikanlah kamu punya puasa kamu tadi. Maksudnya puasa tu bagai pakaian. Apa yang kena cuci? Cuci daripada kita punya panca indera waktu puasa. Janganlah duduk dengan benda tak elok. Haji kamu pun macam tu juga. Kena cuci daripada benda yang tidak elok, riak dan sebagainya, nak tunjuk kepada orang.
Ustaz minta maaf lah, Ustaz beritahu Ustaz pi waktu tawaf dan sebagainya. Ni angkat live ni. Tengah duk tawaf duk angkat live. Waktu angkat live nak tunjuk kata tengah tawaf. Lepas tu invite pula TikTok masuk tengah duk tawaf. Lepas tu invite pula orang masuk. Invite kawan tu tak pakai tudung pula kita. Astagfirullah, kita duk belakang ni kan. Ya Allah. Rasa macam nak ambil handphone tu kan. Nak buat apa? Jual. Rasa macam nak ambil handphone tu kan. Tapi sabar ya Allah. Ya, tak ada marhalah sabar pula kan. Belajarlah tengok Kaabah kan. Anda tengok dahsyat, anda tengok orang yang kadang-kadang duk cuba kelambu Kaabah. Dia tak siapa dia ambil kat dia tu. Sebenarnya dia tu. Dia boleh buat tu, masya-Allah dahsyat tu. Macam kami dah habis buat semua tu. Lepas tu sebagai kenangan tu pun orang yang tolong ambil kan. Alhamdulillah lah kan. Tapi di tengah ibadah ni mesti nak jalan dengan nak tu. Itu yang masalah lah. Kan? Jadi sucikan hajimu, sucikan salatmu, sucikan pakaian zakatmu, sedekahmu, bacaanmu dan juga zikirmu. Jangan bila nak zikir tu kerana apa? Aku nak zikir lah kerana hari ni orang perempuan hak depan aku ni cantik. Kan? Tadi nampak tak larat ya pun ustaz. Kan? Tiba-tiba ada abang kata cantik pula tak menikah lagi dandan cik zikir. Masya-Allah. Tengok duk labbaik Allah, tiba-tiba tukar barakallahu lakum wa baraka alaikum. Qasidah tu dah bunyi pada doa kahwin tu. Baik. Okey baik. Hadal lam takun mawjud ana azid. Ada ziyadah. Ada ziyadah. Al-Hashiyah. Maka ikhlas tu pun kena cuci lagi kata Syekh Saleh Ja'fari. Ikhlas tu pun cuci lagi. Jadi jagalah kita punya percakapan dan juga sebagainya. Supaya hidup kerohanian kita tadi dengan keimanan dan hidupnya hati kamu tadi dengan kehidupan amalanmu yang penuh dengan ikhlas. Siapa yang tidak ada iman baginya sungguhnya dia bagai yang mati. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Mereka yang telah mati bukankah kami benar hidupkan mereka? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kepada dialah Allah akan naiklah kalimah-kalimah perkataan yang baik dan juga amalan-amalan soleh akan dipanjatkan kepada Allah. Jadi yang naik hanya hidup, yang mati tak naik. Jadi roh kita kena bagi sentiasa hidup supaya kita boleh naik ke langit. Macam tu kan. Kalau tak naik tu matilah, bukan mati pucuk, mati roh tu. Gitu tu. Ni dia ni tak boleh naik ke langit ni. Sebab apa? Sebab roh mati. Sebab tu kena ada roh tu dia saja insya-Allah sampai kita jadi dulu. تفضل دقيقة. الشيخ صالح بمناسبة نفع الناس يقول في أوراد يوم السبت يقول واجعلني حسنة من حسناتك بين عبادك وانفع بي بما علمتني وانفع بي المؤمنين بما علمتني يا نافع يا نافع يا نافع 22 مرة. واجعلني حسنة من حسناتك واجعلني حسنة من حسناتك بين عبادك من حسناتك بين عبادك بين عبادك. Maksudnya antara wirid harian Syekh Saleh Ja'fari beliau doakan iaitu ya Allah jadikanlah aku adalah punca kebaikan yang berada pada kebaikan orang lain. Kebaikanmu yang ada terdapat pada hamba-hambamu yang lain. Jadikan aku orang yang bermanfaat kepada orang lain. Lalu Syekh Saleh bacakan sebanyak kamarah ya Nafi'. وانفع بي المؤمنين بما علمتني يا نافع 22 مرة. 22 kali Syekh Saleh ulangkan doa iaitu jadikanlah aku bermanfaat kepada orang lain dengan apa yang telah engkau ajarkan kepada aku ya Nafi' ya Nafi' ya Nafi' ya Nafi' sebanyak 22 kali. Sekarang ni kalau tengok pada orang depan kita ni, tengok siapa yang rasa dia tak ada manfaat sangat pada orang. Jadi banyak kan baca nama Allah ya Nafi'. Dia baca ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi'. Baru nampak function, ada function dia. Kan? Baru nampak function. Zahir ya Nafi'. Kan? Jadi tajalli pada dia. Tiba-tiba boleh angkat kusyen tangan sebelahnya. Contoh gitu kan. Boleh angkat simen. Sebelum ni, dia ikut orang ke mana. Dia tak angkat apa pun. Kan? Orang tengok fa'inna yuwajjihu la ya'ti bi khair. Tengok dia hantar buat mana pun tak pernah buat mai benda yang baik pada kita.
kita hantar dia suruh pergi bagi benda ni dekat fulan bin fulan, dia pergi bagi kat orang lain. Dia silap orang balik-balik man. Allah saya minta maaf, saya silap Ustaz, contoh kita. Kan? Jadi contoh ala sabil misal, ala sabil masalan, qulna masalan izhab wa khudh ma' zamzam عشان نشرب. Masalan suruh pergi ambil Zam-Zam sebab Ustaz nak minum, dia pun pergi ambil. Tengok-tengok bukan air Zam-Zam. Lepas tu dia pun rasa, apa aku jadi macam ni ya Allah. Dia pun ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi'. Last sekali tengok-tengok dia berjaya bawa balik 1 tong Zam-Zam tu. Nah, kata macam mana kamu boleh ambil ni? Saya naik tingkat 2, orang tak perasan. Saya ambil terus 1 Zam-Zam 1 tong. Kan? Lepas tak lama polis mai tangkap Ustaz dengan dia kali. Dah lawak. Tapi nak abang kata supaya kita jadi orang yang bermanfaat kepada orang. Khairukum anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat. Jadi duduk di mana pun ada manfaat. Orang kan dapat haban dari kita. Kita baca qasidah dari bagian penutup insya-Allah di hadapan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu sallam alaihi. أنتم فروضي ونفلي الله الله. أنتم حديثي وشغلي الله الله. يا قبلتي في صلاتي الله الله. إذا وقفت أصلي الله الله. تركت أنسي بغيري الله الله. وجد أطلب أنسي الله الله. أنت القريب لنفسي الله الله. من غير حس وجاسي الله الله. عرجت نحو سماء الله الله خلفت أرضا لحيسي الله الله ناديت يا ربي عفوا الله الله اغفر لي ذنب ورجسي الله الله أنتم فروضي فروضي ونفلي الله الله أنتم حديثي وشغلي الله الله. يا قبلتي في صلاتي الله الله. إذا وقفت أصلي الله الله أنا الفقير أناجي الله الله. يا ربي أنسا بقدسي الله الله. عين النعيم شهودي الله الله. فذاك قصدي وعرسي الله الله. يا فاتح الباب عفوا الله الله بالباب يومي وأمسي الله الله كيما أذوق شرابا الله الله يحلو لأبناء جنسي الله الله. تبكي الليالي رجالا الله الله. قاموا بذكر ودرسي الله الله. كانوا كأقمار ليل الله الله. كانوا كصبح وشمس الله الله. نالوا من الله عزا الله الله قبل الحلول برمسي الله الله إن شئت تحيا سعيدا الله الله خل السفينة ترسي الله الله على كثيب وصال الله الله. فيه الأفاضل تمسي الله الله. حقق رجاءك فيه الله الله. واحذر أضالين ياسي الله الله. ادخل بقلب سليم الله الله وانظر بقلب وحاسي الله الله حرم على العين نوما الله الله
الله واتل الكتاب بقدسي الله الله عجائب الكون فيه الله من الله كل جن وإنس الله ومن الله تخلى بعيد الله الله عنه بحاجب وتعسي الله الله قرآن ربي كريم الله الله يجلو لأوهام نفسي الله الله أنتم فروضي ونفلي الله أنتم حديثي وشهدي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. Jadi alhamdulillah, itulah sebentar tadi menceritakan bahawasanya seseorang itu, Syekh Saleh sebutkan, roh itu dia akan mi'raj di saat dia munajat dengan Allah. Ya? Bukan kerana Allah itu ada tempat, tapi maha tinggi Allah itu menjadikan mana-mana hamba yang rendah di saat ketika mana dia nak munajat kepada Allah, itulah saat roh dia mi'raj. Jadi demikianlah orang yang tidak mahu menyeru manggil Allah, seakan-akan dia adalah orang yang badan dengan roh terdampar di atas muka bumi. Tapi kalaulah sekiranya dia tu sambil duduk menyantuni Allah dan menyeru Allah dalam hati, dia tu orang yang bagaikan badan saja di atas muka bumi. Dia punya roh sudah melayang kepada langit-langit yang tinggi. Sebab dia sebut ya afuun, ya ghafur. Hanya yang maha tinggi yang akan jawab. Ya afu, ya ghafur. Na'am, labbaika abdi. Akulah afu, akulah al-ghafur. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan, sayyidana محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا، سيدنا محمدا ما هو أهله. Yang baik pada Allah, buat rumah pada Ustaz. Jangan lupa letak tangan di dada dan sebutkanlah ya nafi' itu sebanyak 22 kali. Mudah-mudahan kita rasakan ketajalian bagi Allah yang maha memberi manfaat, supaya hati kita bermanfaat kepada jasad kita semuanya, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.